hari ni aku nak buat review kereta 3 Series dalam logam utara. Sebab aku ni orang utara dah ke Penang, dah ada orang request untuk aku buat review kereta dalam logam Penang. So okey, kat sini kita boleh tengok 3 Series 320i. 320i ni memang menarik lah. Klise lah kalau aku cakap kereta ni best, kereta ni sesuai. Aku nak abang apa, kalau sesiapa yang nak cari kereta ni, tak semestinya hang kena kerja high rank. So kalau hang nak beli ni, tak kisahlah hang kerja apa pun. Kalau hang ada budget yang rasa boleh pakai, apa salahnya tengok kereta 3 Series. Harga dia dulu daripada awal masalah 200 dalam 240 lebih. Dia dah naik banyak kali dah. Daripada 240 lebih dia dah naik ke 250 lebih, 270 lebih. Dah ni tahun 2025 dia dah jadi 299. 299,000, dah 300,000 lah. Banyak sebenarnya. Kat sini aku nak tengok apa yang menarik. Tayar dia dibagi depan 225 40. Tayar depan lah. Tayar belakang dia ialah 255 35. Dia staggered wheel. Sebab apa dia staggered wheel? Sebab depan dia dengan belakang dia pakai rear axle kan. Rear axle ni dia tarik belakang. So dia nak stablekan kereta tu, depan dia kecil sikit, belakang besar. Depan traction control. So okay, kalau kita tengah mencari kereta 3 Series ni, sedan salah satu kereta yang menarik. Kita pakai lah. Boot space dia besar. Dia ni M Sport. Dulu 3 Series, dulu masa dia mula-mula keluar tu, dia ada 32i ni, dia ada yang biasa dengan dia ada yang M Sport. Dan ni dia keluar dari awal 3 Series terus dia ada M Sport. So tak mana nak tahu dia M Sport. Kita tengok dekat rim dia ada badge M Sport, okay? Kita tengok dekat body dia ada badge M Sport, dekat steering wheel dia pun ada M Sport. Yang paling obvious sekali untuk kita tengok ialah dia punya bumper lah. So M Sport ni kalau tengok mana-mana model BMW pun, kalau dia ada variant biasa base atau M Sport, yang M Sport ni akan nampak sporty lagi. Bumper dia lagi sporty, body dia lagi ni, suspension dia actually lagi rendah. M Sport kalau keluar absorber dia akan lagi rendah sebab dia nak bagi lagi firm untuk kita bawa. Horsepower kereta ni adalah 184 horsepower. Pada orang yang tak berapa tahu sangat lah pasal horsepower ni, dia akan rasa macam tak cukup. Actually 184 horsepower tu banyak. 184 horsepower. Torque dia ada 300 torque Nm. Kereta sedan 300 torque. ZF gearbox lah. Memang powerful. Kalau ada yang aku, memang sangat-sangat powerful. So kalau nak tahu lebih lanjut tentang kereta ni, boleh call, boleh mai showroom ni. Aku ni kerja dekat BMW Balakov. Siapa yang berminat, mai jumpa darah kat sini. Kita tunjuk macam-macam kereta. Tengok, tunjuk sikit kereta apa yang ada. Kita ada iX2, kita ada i4, kita ada iX3, belah kanan kita ada M340, kita ada X1, kita ada i5. Ni baru ground floor. Kalau aku tunjuk ke atas, ada 9 tingkat lagi atas. Mai jumpa. Kalau kata sesiapa nak tengok, nak tahu lebih lanjut, mai jumpa kan. Okey lah. Baik, Assalamualaikum.